Ramai kata rumah di Johor semuanya mahal-mahal. Tapi saya dah jumpa 5 projek yang harganya bawah RM600 per square feet. Dan yang ni bukan projek yang pelik-pelik tau. Lokasi dia memang solid. Dulu saya pun fikir benda yang sama. Rata-rata rumah di Johor ni dah semakin mahal. Tak mampu nak beli. Sampailah saya betul-betul study property market di Johor, especially Johor Bahru. Yang pertama sekali, Amberwood di Bandar Baru Dah. Kawasan Mecet, akses highway senang, jenis lokasi yang bila harga dah naik, susah nak turun balik. Yang kedua, Nadia Residence by Southkey. Seberang jalan je dengan Mid Valley Southkey tu. Nak ke CIQ? Berapa minit je. Yang kerja Singapura biasanya akan terus faham value dia. Yang ketiga, One Daya Residence di Tebrau. Walaupun lokasi dia jauh sikit daripada CIQ, tapi dengan adanya IKEA, Aeon, Toppen, semua komplit. Yang seterusnya, Straight View 2 by BRDB. Walaupun technically bukan dekat Bandar JB, dia dekat Permas, tapi lokasi dia memang solid. Nak cari makan? Tak payah susah-susah. Dan yang kelima, Sky Curve di Taman Peling. Lokasi tip-top, dekat dengan kawasan perindustrian Gelang Patah, dekat dengan highway termasuklah second link. Pergi balik kerja tak perlu jauh-jauh. Komen JB dekat bawah kalau nak tahu projek mana yang paling sesuai ikut bajet anda.